Hai korang, okay, come back to my YouTube channel. Okay, hari ni saya nak masak Maggi. Tapi Maggi dia simple je dan menggunakan garam. Tak tahulah kalau kat negeri korang ada ke tak Maggi ni. Terlalu dekat sangat ya korang. Okay, chicken kari miojo. So, kita akan masak api senang rendah-rendah. Okay, first kita nak saya kalau makan pasti ada ini, burger ikan dan juga hotdog sausage. So sekarang kita akan cuci kita punya hotdog dalam bilik. So kita akan rebus dulu hotdog kita ya kawan-kawan. Masukkan lah. Bukan dia rebus-rebusan kat dalam. Semasa kita nak rebus-rebusan, kita akan letakkan kita punya ni dan masukkan kat dalam ni kita. Siapa yang suka masak tapi ni bolehlah buat kat rumah ya kawan-kawan. Tapi Maggi jangan selalu makan. Warning okey kawan. Sebab saya dah berapa hari tak makan nasi. Jadi saya makan Maggi. Sekarang pun boleh. Tapi tak boleh selalu ya kawan-kawan. So kita dah kita biarkan dia rebus. Dan kat tepi sini kita ada kuali yang dah kata orang dah sedia ni. Bolehlah kita masukkan kita punya sati daging. So aku akan upload video ni nanti bukan sekarang. So kalau korang tengok masa tengah berbuka puasa ataupun tengah sahur, okey. Tapi kalau korang tengok video ni sudah korang berbuka, sudah korang sahur dan sebelum korang berbuka puasa, maaf ya, jangan teriuk masakan simple ni. Sebab takut nanti batal puasa korang. So kita masak. Dan aku sekarang mencampur sedikit kicap masuri pedas sikit je sebab dia tak boleh terlalu pedas. Dia kalau pedas sangat tak termakan ni kawan-kawan. Sebab kita ni nak masak, ni nak makan, perut kita tak boleh pegang pedas. Kalau makan pedas nanti dia mana. Jika kawan-kawan masak seadanya, jangan melebih ke letak banyak sini. Sos miojo. Beli yang kari chicken tau ke? Macam saya dah terlebih ni dah nak makan kari chicken, so saya beli yang kari chicken dulu. Makanlah. Masaklah kari chicken ni. Meleni. Masak yang ini kita jadi bila saat ini kita akan sebalikkan yang nak dimasak tadi. Make sure korang check jangan hangus warna ikan. Kalau nak masak setengah, campurkan dia, campurkan hingga korang dapat. So hari ni siap kita punya Maggi yang kita nak makan. So dalam Maggi ni ada 3 buah hotdog.
yang lazat dan menyederakan. Inilah tengah buat ikan, korang boleh tambahkan dengan ikan ni. Yang beli ikan dah macam kat Korea. Tahu tak? Macam kat mana? Korea. Seperti saya cakap kawan-kawan, jangan terbanyak makan Maggi. Sebab Maggi tak bagus cover ni. Dia dalam tu tak bagus sangat untuk makan Maggi selalu. Tapi macam saya, 2 hari je dah makan Maggi sebab dah lama saya tak makan Maggi tu kawan-kawan. Saya ni seminggu baru makan. Macam nak mood baru makan. So minggu ni saya akan makan lagi. Hari saya akan makan lagi Maggi. Ni tu. Dah akan biarkan lagi begitu sama masak. Nama masak nanti saya nak kena beli sembarang lagi untuk kat rumah saya. Kalau kawan-kawan dah siap ke baju raya? Kuih muih, kasut baru dah ada? Macam saya simple je tahun lepas ni baju. Sebab tahun ni bukan tak ada bajet nak beli baju baru, tapi sebab saya banyak baju yang tahun lepas, jadi tahun ni saya tak nak pakai baju baru. Saya tunggu tahun depan baru pakai baju baru. Sebab otak pun dah jam, asyik-asyik. Kalau tahun baru je, hari raya je mesti nak hijau. Jadi saya cakap tak apa, saya cut down. Maybe tahun depan saya cek colour lain pula. Sebab manusia kalau dah suka satu colour tu korang, dia tak akan melihat colour lain. Jadi kalau sekiranya lah, kalau kalian seperti spesies saya, korang mesti kawan-kawan nak pilih colour, satu colour je kan setiap kali. Tapi jika kawan-kawan pula tinggal dengan family, confirm lah kawan-kawan. Tadi tak kawan-kawan tengok ni dia. Shout out untuk mi curry chicken miojo. Dah boleh makan. So seperti inilah saya cakap dengan kawan-kawan. Jika kawan-kawan tengok pada pagi hari sesudah subuh dan sebelum maghrib, korang jangan terliur, jangan batal puasa korang. Tapi jika korang tengok time korang berbuka, puasa selepas buka, ataupun time korang nak pergi ke sahur, memanglah best. Lagi-lagi bila korang makan macam gini, yang korang ada dessert korang sendiri. Dessert kek brownie daripada Bonjour. Okay. Maaf lah, baru bangun tidur, tak sempat nak siap ke apa. Maksud aku macam taklah, bukan tak sempat apa kan, tapi kita nak dalam pada malam hari yang sungguh indah. Maaflah, rumah ni belum siap 100% untuk raya. Nanti aku akan siapkan kemungkinan. So kita nak kena settlekan nanti untuk raya. Kita biarkan dia sejuk dan makan. So korang komen lah kat bawah, apa yang korang suka tentang raya. Baju raya, duit raya, kasut baru. Cakap pasal duit raya, korang suka dapat duit raya. Macam saya, maaflah, umur dah beranjak, dah tak boleh dapat. Tapi selalu orang ingat saya ni orang muda, masih boleh dapat ni. Padahal dah tua. Dah tak muda dah boleh kahwin dah. Tapi kata orang, alhamdulillah lah kalau dapat rezeki duit raya kan. Takkanlah kata orang nak tolak
mak-mak dulu kata rezeki jangan ditolak kan. So saya nak start. Malam saya dah makan kek brownie. Dia manis sangat. Jadi saya makan 1,5 je. Nanti saya nak try makan ni. Hai start. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tanya saya, kenapa terang? Sebab saya buka lampu. Tak baik makanan gelap. Manis dia sangat manis lah kawan. Sedap. Suka makan manis gini ya. Saya tak makan takut. Tapi sebab dia terlalu manis, lembut. Kalau awak kawan bagi saya food review untuk buat makan, jangan marah ya. Jujur saya tak. Sebab saya suka review kritik orang yang makan dengan 100%. Dan kiranya mangkuk ke dapur orang tu tak bersih, saya beritahu tau. Dengan bau dia punya masakan macam satu macam bau macam. Mana ada orang masak bau macam gitu kan. So saya cakap dah agak, dia pun datang daripada dapur dia tak bersih. Tapi kadang-kadang kalau makan tak sihat, saya akan kritik cakap tak sihat. Tapi so far saya kalau kritik orang ni makanan alhamdulillah sedap. Cuma ada yang saya cakap, maaf masakan awak belum terlebih masak, awak kena lebihkan lama baru dia masak. Ni macam accept lah. Mak, kalau awak tak biar accept dengan kritikal saya, maknanya awak tak pas untuk belajar buat benda tu lagi terbaik. Faham tak? Dah masak bukan senang. Saya dapat jujur, saya sini tak tahu masak. Orang-orang tanya saya tak masak. Tapi Pak Jad, kritik, feedback, restu semua saya. Sebab saya dilahir keluarga yang seperti bapa saya, yang suka makan dan dia tahu mana yang sedap dan mana tak sedap bapa saya. Jadi saya ni terikut dengan cita rasa lah. Habis lepas mak saya ni masakkan, mak saya masak sedap, mantap. Tak yang boleh cuma yang kat luar je. Luar tu bukan tak sedap masakan tau. Tapi kadang-kadang daging ayam keras. Kita ni dah tak ada gigi kan. Tak perfect macam orang lain banyak gigi. Tapi kalau kau ada gigi pun kau boleh gigit, tapi nanti besok gigi kau terputus. Susah juga. Kau boleh rebus daging dengan ayam tu lama sikit. Memang sedap dah. Mak korang jual bayar bayar dengan harga sekiranya lah. Singapura ni kalau taklah harga nasi dengan lauk $15. Tapi ayam dengan daging dia keras, korang tak boleh makan tau. Memang harga gitu. Baik korang kena pandai masak. Rugi.
Mantap. Saya dah nak siap, rumah pun dah nak siap belum. Rumah saya peti-peti. Ni malah nak siapkan ke nak lihat lagi. Sebab badan masih sakit kerana penat bekerja. Penat, korang kerja kat luar lagi penat daripada kerja rumah. Sedap makan. Masuk kami dia sikit dan dia terlebih banyak ya. Ya. Lain kan tak, tapi bila cerut dia ni dah tak nak. Kau nak kena pandai ni. Mahu guna pakai lagi. Tak berapa dah kat ni. Orang pun dah tak macam makan lagi tiba-tiba kuah kurang hilang. Orang pernah masak Maggi kat dapur saya. Lepas tu kuah dia penuh. Maksudnya ramai satu mangkuk tak mi dia separuh. Saya nak lupa. Bila saya datang balik dengan rumah saya, kuah dia tak ada. Balik tak? Mana pergi kuah dia? Menyerahkan makan ni. Korang nak masih dah ngantuk. Okay lah korang, saya nak continue makan dulu. Jadi saya please saya buka live. Saya tahu untuk join YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe dengan share dan bagi like banyak-banyak. Supaya kawan-kawan dapat lagi penuh kawan dengan saya dan juga korang dapat kawan dengan saya dapat kawan dengan korang dan korang dapat ramai kawan. Jangan lupa kawan. Bulan Ramadan, selamat Hari Raya.
Bye bye. See you on my next YouTube channel.